Kemarin kita ambil buah naka. Buah naka tu sebenarnya tok ajaknya tak saya ambil lagi, tapi sebab ada kekoh tupah. Ni ada tupah ada makan ni dalam sulah. Ni ikan ni ikan bukan ikan apa, ikan daun-daun dia ya, bukan tak jejah apa. Jadi pagi tadi Tino kata masjid nak makan pengak naka. 2-3 hari lepas ada naka sebutir hok bui kata email, jadi tu email bawa pergi masjid. Tu email bawa masjid dia kata nak buat pengak makan asar. Orang Tino pun kengok dia kata tak usah makan asar. Kita rumah ada naka baru ambil. Jadi kita tambah. Ni dia. Buat makan malam ni dia molek ada orang ngajar. Ni dia naka kemarin ni. Kemarin ni. Tunggu dulu. Bukuh ni guni berah ni. Nak kabut tak boleh dah ni. Ngekoh lah apa. Tahu. Tak tahu tak boleh. Ngekoh dah. Tengok bunyi dia. Berendai. Jadi kita kena Allah kuning. Napok item mari tak ada gapo. Tak ada item gapo. Jadi buah naka ni ajaknya sebab ada sebutir di masjid tu. Jadi kita buat separuh. Nak kerak ya. Ni boleh bagi kau jere-jere lah. Lebih ni. Bagaimana isi kita tak tahu. Tapi kita buat dia kata masjid buat hok Mekah molek buat nak masuk. Kalau kira nak taruh lagi ni. Biar bang dulu. Ni bang awal-awal. Ni. Lepas belah lagu ni. Sebelum belah tadi kita bubuh comor minyak benar dah siwi lekat getah di parai. Jadi kita rakan dah tadi. Parai. Benar ni. Jadi. Bila tengok buah naka ni kita tengok kau cerita Laksamana di kerajaan Johor Riau. Di mana Dam Anu mengandung anak pertama. Tok laki dia tak ada di perang. Dia kata anak dia menyedia nak makan naka. Jadi naka ni sebenarnya nak bikar raja. Jadi bila dapat ke raja murka tengok sulah naka tu. Sudah ada orang makan. Makanya dia hukum bunuh lah. Jadi Laksamana Benteng tu bila balik daripada berperang utus dia luar negeri, dia mengamuk, dia bunuh raja di atas husungnya semasa nak pergi masjid, maya di masjid. Jadi itulah Raja Melaka terakhir dibunuh oleh Laksamana Benteng kerana bini dia dibunuh oleh raja akibat nak makan buah naka.